Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan semulakan seluruh para pegawai masjid, urustia pengajian daurah muslimat, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya, pada pagi ini kita teruskan daurah hidup berselawat, ya, 60 himpunan selawat. Kita dah khatam kitab tauhid kan pada pengajian yang lepas, saya pun tak ingat dah. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita bermula pada muka surat 141. Ya, muka surat 141. Yang ni. Dan buku ni dah habis stok dah. Okey, ya. Sebelum tu seperti biasa kita mulakan dahulu dengan zikir munajat dan selawat kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Muka surat 132 tu. Allahumma salli wa sallim ala nur
وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. Baik, insya-Allah kita teruskan lagi bicara kita dalam hidup berselawat pada muka surat 141 insya-Allah. Dan kita berada pada bahagian yang kedua dalam menjelaskan sedikit berkaitan dengan 60 selawat. Kalau dalam beberapa kitab lebih daripada 60 selawat, ya. Dan saya ulang balik supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh memahaminya. Selawat ni dia ada dua bahagian. Satu, selawat yang diistilahkan oleh Syekh Yusuf An-Nubhani. Diistilahkan ada selawat yang disebut Al-Ma'thur. Selawat yang ma'thur, yang mana selawat itu langsung daripada junjungan baginda Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita baca dalam solat selawat Ibrahimiyah, itu yang Nabi ajar dari segi susun katanya dan cara bacanya. Ada satu lagi selawat yang disebut ghair ma'sur. Ghair ma'sur ni ialah dia datang daripada sahabat Nabi, dan ada ulama-ulama yang menyusun selawat. Dan selawat itu biasanya digabung dengan doa. Contoh selawat syifa. Selawat syifa tu mula-mula kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang tu selawat. Kemudian tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha, yang tu ialah doa dengan keberkatan selawat. Nanti ada orang dia tak faham, dia kata ni bukan selawat ni. Ialah selawat tu yang awal-awal tu lah. Ingat tak kita baca qasidah? Yang atas tu selawat, yang bawah tu memuji Nabi, kemudian selawat balik, kemudian puji Nabi. Saya baca lagi sekali, ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi ada orang kata tu bukan selawat. Mana pula bukan selawat? Yang mula-mula itulah yang selawat. Selepas tu itu perkataan-perkataan memuji Nabi, kemudian selawat lagi, kemudian perkataan memuji Nabi. Dan ada juga selawat yang bukan memuji Nabi tetapi berdoa dengan keberkatan selawat itu supaya kita mendapat keberkatan, keampunan. Contoh Allahumma salli salatan kamilah, itu selawat tafrijiyah. Tapi depan tu selawat yang tu yang disusun oleh para alim ulama, sampai ratusan selawat berserta dengan memohon doa dan memuji junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya, jangan keliru tu tahu. Nanti orang kata ni selawat ni tak boleh baca ni, Nabi tak ajar. Selawat tu yang mula-mula tu yang Nabi ajar, yang bawah tu yang ulama tulis, kerana selawat itu memberi maksud apa? Pertama, pujian. Sebab tu ada ulama dia tulis selawat, dia puji Nabi. Contoh saya baca tadi, laulaka ya zinatal wujud, kalau tidak kerana engkau wahai penghias kehidupan, ma taba aishi wala wujudi, tak ada untungnya, tak ada baiknya hidup kita ni, ya, kalau tidak kerana baginda Nabi Muhammad.
Entah apa kita hari ini. Tengoklah orang yang tak beriman pada Nabi Muhammad, apa yang mereka pakai, apa yang mereka makan, apa yang mereka sembah. Nampak tak? Jadi kita hari ini beruntung kerana dengan sebab Nabi Muhammad itulah kita beriman kepada Allah yang maha benar. Jadi kita ulama tulis memuji Nabi, tapi sebelum memuji Nabi berselawat dulu kepada Nabi. Jadi lepas pada ni kalau dengar cerita-cerita jangan keliru tau. Ni siapa dia ajar pula ni? Nabi tak ajar ni. Yang Nabi ajar tu selawat. Dan selawat tu makna pertama memuji. Selawat dengan makna yang kedua keberkatan ataupun kerahmatan. Selawat dengan makna yang ketiga keberkatan. Selawat dengan makna yang keempat keampunan. Ingat lagi tak yang awal-awal dulu? Tolong rujuk muka surat awal dulu yang kita apa makna selawat. Okeylah, bolehlah insya-Allah ya. Jadi salah satunya selawat kuat ingatan. Kita balik sini dulu 141. Macam mana bunyi dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi an-nurul mudhhib lin-nisyan binurih fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. Jadi ya Allah, limpahkan rahmat ke atas Sayyidina Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya selawat itu. Baik, an-nur al-mudhhib, dengan cahaya selawat. Dan selawat ini salah satunya cahaya nur, kerana Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Ni pun orang kena faham juga ni. Ya, Nabi Muhammad tu cahaya. Jangan faham cahaya macam cahaya lampu jalan, lampu kereta, lampu rumah. Tak. Macam kita kata wajah you ni bercahaya lah pagi ni. Cahaya apa? Lampu kereta. Jadi Pak tu tolong faham kadang-kadang bahasa kiasan. Ceria lah hari ni. Apa yang cerianya? Mulut ceria, ke wajah yang ceria, ke hidup yang ceria. Tengoklah. Kadang-kadang ya Allah manisnya mulut. Apa? Macam gula, ke macam madu, ke macam tembikai. Orang ni kalau dah tanya soalan tu tak faham lah tu. Tak faham bahasa. Kiasan-kiasan bahasa, perumpamaan bahasa. Apa makna cahaya? Yang menerangi. Jadi Nabi Muhammad itu datang dalam hidup kita menerangi hidup kita. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan iman. Orang yang hidup beriman, dia hidup dengan cahaya. Betul ya? Apa itu cahaya? Nampak, untuk menampakkan sesuatu. Apa yang nampak apa? Nampak hidup ni ada ke syurga, nampak hidup ni ada halal dan haram, nampak hidup ni ada dosa dan pahala. Tak nampak? Tak nampak? Sebab tu saya selalu cakap, contohnya kan, kita pergi ke pasar, tak kira lah pasar Seksyen 6 ke apa, contoh kita pergi ke pasar nak beli daging lembu, tapi harganya berbeza, pelik sikit pagi tu. Ya dia kata tu, kalau puan nak beli daging, ni daging belah kanan saya ni murah ni, RM5 sekilo. Kita terkejut, mana ada daging RM5 sekilo, tapi yang belah kiri ni mahal sikit, RM45 sekilo. Nak beli yang mana? Kita kata kenapa beza? Yang RM5 ni ada, tadi saya tengok lembu kena langgar mati, saya potong-potong kan, potong-potong lagi pada membazir kat jalan tu, baik jual RM5 sekilo. Yang ni RM45 sekilo. Nak beli yang mana? Nak beli 45, banyaknya duit. Yang ni kan murah ni. Sebab yang RM5 dengan yang RM45 ni kalau masak kari, dua-dua rasa kari. Tapi yang ni ada satu lagi rasa berdosa. Nampak tak ada dosa kat situ? Nampaklah, sebab tu bangkai. Tapi kenapa dia jual juga? Dia jual juga tu sebab nak jual kat orang yang dia duk bela apa? Dia bela harimau. Atau dia bela kucing, yang makan kucing apa tu, jenis apa tu? Yang makan daging tu. Ada. Kalau dia bela burung helang, bolehlah ni yang daging yang tu. Yang RM5 tu. Tapi kita nak beli yang mana kalau kita tak ada bela apa-apa? Sebab kita sendiri nak makan. Yang ni lah. Kenapa? Ada nampak. Nampak apa kat situ? Nampak bangkai. Mana ada tulis bangkai? Tulis daging aja. Itulah orang beriman. Pandangan matanya bercahaya. Dia nampak yang bangkai itu haram. Tak tulis pun haram kat situ. Iyalah, dia tahulah sebab dia ada cahaya iman.
Itulah bercahaya. Jadi salah satunya di sini. Nanti urai panjang sangat, kita kena khatam juga buku ni hari ni. Tak sebab lama tertangguh tu sebab saya yang tak hadir. Puan-puan okey, tuan-tuan okey, saya yang tak hadir. Jadi kita perlu kepada cahaya daripada keberkatan selawat, dan dengan cahaya itulah menghilangkan lupa. Menghilangkan lupa. Rupa-rupanya salah satu punca kita ni lupa sebab kita dalam kegelapan. Kegelapan apa? Salah satunya kegelapan dosa. Okay, ya? Jadi menyebabkan kita tak nampak apa yang tak nampaknya, apa yang sudah kita ingat, apa yang sudah kita hafal. Okay, ya? Baik. Pada setiap kelipan mata dan hembusan nafas sebanyak perkara yang meliputi ilmu Allah. Ni dari sudut gandaan bacaan. Okey, muka surat 142. Selawat limpahan rezeki. Ada satu perdebatan, bukan perdebatan lah, muzakarah antara seorang tu, saya tak sebutlah, di Indonesia. Dia tidak bersetuju kalau baca selawat untuk murah rezeki, kata dia. Baca selawat untuk murah rezeki, baca selawat untuk kuat ingatan, baca selawat untuk memudahkan perjalanan. Dia kata dia tak setuju. Kenapa tak setuju? Sebab kelebihan selawat lebih daripada itu lagi. Tapi ulama jawab, betul, selawat ni untuk kita dapat rahmat Allah nak ke syurga, itu lagi besar. Tapi bila mana kita baca selawat, dengan selawat tu dia jadi murah rezeki. Itu kelebihan. Maka ada ulama meletakkan ada selawat boleh menambahkan rezeki. Antaranya yang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad salatan nastawjibu biha ridhaka wa la tuhawwijuna li ahadin siwaka. Jadi kalau baca yang ni, insya-Allah dia murah rezeki. Tapi kalau baca mana-mana selawat pun murah rezeki. Rezeki apa? Yang ni baru faham. Banyak rezeki ni. Bukan duit saja, bukan harta saja. Hati kita jadi tenang, jiwa kita jadi lapang, ya, hidup kita jadi berkat, rumah kita jadi penuh dengan rahmat. Itu semua rezeki. Sebab rezeki ni kita hanya nampak pada faham kita, kita hanya nampak rezeki yang mana. Itu je lah. Kalau tak murah rezeki, tak murah duit, tak ada duit, tentu tak ada rezeki. Padahal dia sehat. Berapa ramai orang yang duit banyak tapi tak sehat. Maka rezeki duit dia banyak tapi rezeki sihatnya kurang. Kerana rezeki itu ada yang nampak, ada rezeki yang tak nampak. Yang nampak yang kita lihat. Ada rezeki yang boleh kita dengar, ya. Yang dengar tu tak kira rezeki. Ni telinga yang masih boleh mendengar kuliah ni, tak rezeki. Ada rezeki yang boleh kita rasa dengan lidah, ada rezeki yang boleh kita rasa dengan hati. Itu rezeki. Okey. Kadang-kadang rezeki itu datang kepada kita, tapi rezeki itu untuk orang lain. Alhamdulillah, kita menjadi perantara rezeki orang. Itu rezeki juga. Allah bagi duit kat kita lebih, kita boleh bagi zakat, kita boleh bagi infak, kita boleh bagi sumbangan. Itu rezeki juga. Okeylah, seterusnya. Mukafaah. 143 yang disebut mukafaah. Mukafaah itu ialah mencukupkan sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan daimatan maqbulatan tuaddi biha anna haqqahul azim. Maksudnya, ya Allah, limpahkan rahmat atas sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang tetap dan diterima. Yang dengan selawat tersebut, ni dengan berkat selawat tersebut, engkau menyampaikan daripada kami akan haknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selawat asyril. Ni saya baca tu, puan-puan baca ikut saya, walaupun saya baca agak cepat, lupa saya nak bagi tahu. Kurang-kurangnya dalam hidup kita pernah baca sekali selawat tu dalam catatan malaikat. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyriliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ni kalau kita berdepan dengan orang-orang yang zalim.
Ya, orang yang khianat kepada kita, banyakkan baca doa, baca selawat ni. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim lain. Ya, selamatkanlah kami daripada kejahatan mereka, dan limpahkanlah selawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau ada orang buat zalim kat kita, kita baca selawat ni supaya orang zalim tu dia jumpa sama-sama zalim. Tu baru dia tahu. Ya, kita ni kadang-kadang kita kan, orang cakap apa pun kita diam, itu lagi bagus. Tapi harap-harap orang yang cakap banyak ni, dia jumpa dengan cakap banyak juga, baru dia tahu. Macam orang tua kita cakap buku bertemu ruas, baru dia tahu. Jadi kita tak nak, kita tak suka bergaduh. Ya, kau memang suka? Tak, rugi masa, buat penat. Penat tu bukan penat apa, kadang-kadang menang juga bergaduh, tapi penat jiwa. Betul, bergaduh ni penat. Sudahlah, kita dengan umur yang ada ni. Sebab tu orang tua-tua kita zaman dulu dia cakap, nak menang bagi kat orang, kita tak nak menang, kita nak tenang. Okey, menang-menang ni bagi kat dia lah. Kita tak apa kalau tak menang, tapi kita tenang. Tambah-tambah dengan umur yang macam ni kan, yang paling berharga dalam hidup kita adalah tenang. Kecuali berkait dengan agama, maruah diri kita, nah itu memanglah kita kena tegur, kena jawab lah. Jangan kita berdiam diri. Okey, seterusnya selawat At-Taj 145. Yang ni agak panjang sikit selawat ni. Selawat At-Taj, saya ada tertinggal juga dari segi kelebihan ya, saya tak. Ni selawat yang akan menyelesaikan banyak masalah. Ya. Kalau kita baca sekali, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibit taj wal mi'raj wal burak wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam, jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam, syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil zulam, abil qasim sayyidil qawnain wa syafi'il thaqalain, abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil arab wal ajam nabiil haramain mahbubun inda rabbil masyriqain wal maghribain, ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Ni bacalah sekali sebulan sekali pun. Ya, selawat ni sangat-sangat banyak kelebihan. Ya Allah, limpahkanlah selawat rahmat serta keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Nabi Muhammad? Pemilik mahkota. Taj itu mahkota. Ya, maknanya pemilik kemuliaan. Ya, beliau juga adalah sahibul mi'raj. Ya, seorang yang telah berjalan dalam perjalanan mi'raj. Wal burak, dia adalah pemilik kenderaan burak. Wal alam, dan bendera pujian. Wadafi'il bala, dan dengan berkat selawat ini juga boleh menolak bala. Wal waba wal marad, ya, wabak dan penyakit. Ada seterusnya lah. Boleh baca lah ya. Okey. Ya. Sebulan sekali, kalau tak boleh seminggu sekali, kalau tak boleh satu kali satu hari. Baik, seterusnya selawat imdad. Imdad ni ialah limpahan kurnia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tahabu lana biha minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dhatika adada ma alimta wa zina ma alimta wa mil'a ma alimta. Ni selawat yang kalau kita baca akan melimpahkan kita segala limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, kepada keluarga kita. Kemudian muka surat 148 tu selawat redha. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a. Ya Allah, berkatilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan perantara untuk mendapatkan redha-Mu dan dapat dipenuhi hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni selawat ni kalau kita baca untuk dengan keberkatan Nabi Muhammad, kita mudah mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Nabi ni menjadi perantara kepada kita dengan Allah dalam segala-galanya. Ya, perantara untuk Allah terima kita sebagai seorang muslim yang mukmin.
perantara Allah nak terima solat kita. Ingat lagi tak saya bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, ya, hari ini kita Muslim dan mukmin. Sebab apa? Sebab dalam syahadah itu kita menyebut Nabi Muhammad. Kalau kita hanya sebut asyhadu alla ilaha illallah sahaja, Allah tak terima. Kita kena sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bila mana sebut saja yang tu, barulah kita diterima sebagai seorang Muslim. Kita beriman dengan 25 Nabi, salah satu Nabi Muhammad. Kalau tidak, kita tak diterima sebagai seorang mukmin. Tadi kita solat subuh, kemudian kita akan solat lagi, ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Allah tak terima solat kita kalau di dalam solat tu tidak sebut nama Nabi Muhammad dalam tasyahud. Tadi kita doa, Allah tak terima doa kita kalau tidak berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad ni? Perantara antara kita dengan Allah. Dengan dialah kita diterima solat kita, iman kita, keislaman kita, dan dengan dia jugalah Allah akan redha dengan kita. Sebab tu antara doa, antara selawat yang kalau kita nak dapat redha Allah melalui Nabi Muhammad, itu antara selawat dia, ya. Yang lain pun boleh baca dia antaranya. Baik, muka surat 149, ya, selawat Al-Ma'arif. Ya, apa makna Al-Ma'arif? Plural kepada perkataan ma'rifah. Apa makna ma'rifah? Mengenal Allah. Jadi kalau kita nak mempercepatkan pengenalan kita kepada keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, banyakkan berselawat. Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahil ma'arif wa ala alihi wa sahbihi adada hasanatin kullu arifin wa gharifin. Ya Allah, berkatilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka ilmu beserta keluarga dan para sahabat baginda Nabi dengan hitungan amalan semua orang yang tahu. Dan ini orang panggil rakus ni sebenarnya orang yang tamak dalam berselawat kepada junjungan baginda Nabi. Tolong tulis dah sikit dalam kurungan tu. Okay. Kemudian selawat yang ke muka surat 150, selawat Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Ini juga terkenal. Tapi selawat ni agak panjang dia. Tapi kita bacalah sekali. Ikut ya, saya baca cepat sikit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi qatril amtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi waraqil asjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi ramlil kifar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi hububil wathimar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi ma azlama alaihi al-lailu wa ashraqa alaihi an-nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anfasil khalaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi nujumis samawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salatullahi wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitih. Ni selawat apa ni? Selawat dalam menyebut gandaan. Yang ni kalau baca, bacalah seminggu sekali. Ya Allah, Engkau selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi sebanyak rahmatmu, sebanyak kelebihanmu, sebanyak makhluk-makhluk ciptaan Allah, sebanyak bilangan ilmu Allah, banyak kalimah-kalimah Allah, ya, sebanyak kemuliaan Allah, sebanyak huruf kalam-kalam Allah, sebanyak titisan hujan, sebanyak daun-daun yang ada di pokok-pokok, sebanyak pasir-pasir, ya, sebanyak hubub tak benih, biji-biji benih, wathimar, sebanyak buah-buahan yang ada. Okay,
dan seterusnya. Apa boleh baca ya? Kita ni pernah tak terfikir, ya Allah, aku baca selawat tak banyak, tolonglah ya Allah, selawat yang aku baca ni engkau gandakan sebanyak daun-daun yang ada di pokok-pokok. Ni ulama ni dia baca macam ni. Baik, orang akan tanya kita, ni apa cerita pula ni? Kan dalam Islam ni kan ada konsep, banyak kali saya ulang juga daripada syekh saya, ada konsep menggandakan amalan. Mana? Kan Nabi kata tu subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi Nabi ni disebut contoh kepada kita. Jadi para alim ulama ni bila mana dia baca hadis, dia tak faham macam kita. Kita ni faham, okey, Nabi ajar yang ni bacalah, okey bacalah. Boleh baca? Boleh baca. Berapa kali satu hari nak baca? Ulang 3 kali pagi, 3 kali petang. Subhanallahil azim. Dia ada gini, dia ada kadang-kadang subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ada satu lagi subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ada lagi subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ingat tak aja? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Apa maksud semua tu? Itu adalah Nabi ajar kepada kita macam mana baca satu bacaan tapi diminta supaya diganda. Adada khalqih, sebanyak bilangan makhlukmu, wa ridha nafsi, sebanyak keredaanmu, wa midada kalimati, sebanyak bilangan kalam-kalam kalimah-kalimahmu. Maka ulama yang cerdik ini, maka dia kata kalau macam tu Nabi ajar pada kita, kita pun boleh juga minta dengan Allah, ya Allah, aku selawat kepada Nabi-Mu. Nabi ajar kita bertasbih kepada Allah. Ya Allah, maha suci Engkau wahai Allah, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Jadi ulama pula baca untuk baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, aku berselawat kepada Nabi-Mu ni, Engkau tolong gandakan selawat aku ni sebanyak titisan hujan, sebanyak rahmat-Mu, sebanyak kalimah-kalimah kalam-Mu, sebanyak daun-daun yang ada di pokok yang ditumbuhkan oleh-Mu. Apa lagi? Sebanyak pasir-pasir yang ada di tepi pantai, sebanyak buih-buih yang dipukul oleh ombak. Boleh? Bacalah. Apa lagi yang puan-puan agak-agak nak cakap? Sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Apa lagi nak cakap? Sebanyak kelipan mata tu dah ada. Tarfata ainin wala aqalla min zalik. Sebanyak kelipan mata. Okeylah, seterusnya kita teruskan muka surat. Oh, saya tak baca habis tadi. Oh, saya ingat berhenti di situ. Muka surat 53 tak ada lagi tu. Okey, kita teruskan terjemahannya. Puan-tuan boleh baca daripada muka surat 155 sampai 157. 1 sampai 158. Ada 158 tu ada sedikit penjelasan. Membaca sebanyak 3 kali selepas subuh, pahalanya seumpama membaca 300,000 kali. Itu disebut oleh dalam sebuah kitab Al-Qirtas fi Manaqibil Al-Attas yang disebut oleh Imam Habib Omar bin Hud Al-Attas. Baca 3 kali selepas subuh. Okey, muka surat 159 Al-Kashaf, selawat Al-Kashaf. Kashaf tu ialah singkapan terhadap sesuatu. Kita ni kan dalam Islam ni dia ada satu, nak kata apa, satu level ke, satu tingkatan seseorang dalam perjalanan hidup ni. Allah Ta'ala pilih dia untuk membuka mata hati dia. Maka dia kadang-kadang disebut sahibul basirah, orang yang celik mata hati. Ataupun kadang-kadang disebut sahibul kasyaf, Allah singkapkan mata hati dia yang dia nampak apa yang kita tak nampak. Okay? Alah, faham tak yang nampak apa yang orang tak nampak? Kita ni kalau kereta rosak, kita pun buka lah bonet tu kan. Apa kita nampak? Nampak enjin. Kita panggil mekanik, dia datang-datang, dia tengok sekejap, dia nampak apa yang kita tak nampak. Apa sebenarnya? Tak ada apa pun, bateri dah habis. Dia cakap bateri dah kom dah habis dah. Habis macam mana? Dia kata beli bateri baru je lah.
Kita tengok, ya Allah, apa jadilah kat kereta kita ni kan, tiba-tiba mati tepi jalan kan, punya bateri dah ada. Kita ni duk start, letak bukan apa pun, sentuh sana sentuh sini, pergi start balik. Mana ada sentuh-sentuh, dia bukan main sentuh-sentuh. Panggil mekanik, dia pun tengok, bateri dah tak ada, dah habis ni agak. Habis, kita pun tanya lagi, habis nak buat macam mana? Nak buat macam mana apa, pergi beli bateri baru je lah. Itu orang nampak, orang tahu kan. Tapi bagi kita yang tak tahu, tengok je lah. Sama juga kita baca Quran. Kita tengok Quran, orang ni tengok Quran nampak apa? Nampak mak wajib muttasil, mak jaih munfasil, nampak idgham al-ghunnah, nampak macam-macam dia nampak. Ya, mak asli, mak tabi'i, mak far'i, semua dia nampak. Kita tengok nampak apa? Nampak huruf-huruf tu je. Tahu tak? Nampak. Sama juga orang, kita tengok hidup ni macam ni aja, tapi ada orang dia lihat lebih daripada itu. Kerana apa? Kasyaf. Itu gambaran mudah nak bagi tahu. Jadi ada selawat yang akan memberikan anugerah kepada kita seumpama itu. Maka selawat itu ialah Allahumma salli ala zatil Muhammadiyah al-latifatil ahadiyah syamsi sama'il asrar wa mazharil anwar wa markazil madarid jalal wa kutubil falakil jamal Allahumma bisirrihi ladaika wa bisayrihi ilaika amin khawfi wa aqil athari asarati mitama wa adhibu khudni wa hirsi wa kunli wa khuzli ilaika minni warzuqni al-fana'a anni wa la taj'alni maftunan, ya, maftunan binafsi waqshif li an kulli sirrin maktumin ya hayyu ya qayyum. Itu yang akhir sekali itulah. Sebenarnya kadang-kadang selawat ni ada juga kata selawat al-jamal, ada juga selawat al-latifah, al-latifiyah. Itu tak apalah, tapi ada setengahnya dinamakan selawat kasyaf. Maka kalau baca ni Allah akan singkapkan mata hati kita. Ginilah puan-puan sekalian, ya. Buka, kadang-kadang kita ni nak baca macam mana, ya, ataupun seminggu sekali daripada pagi sampai tengah hari sikit baca buku ni, yang 1 sampai 60 ni. Seminggu sekali 1 sampai 60 baca. Ataupun setiap lepas solat baca 10 5 kali, dapatlah 50. Kalau 5 kali berapa? Kalau dapat 60, 12 lebih kurang. Satu waktu solat baca 12. Satu hari tu khatam 60 selawat ni. Semua kelebihan kita dapat. Okeylah, ya. Baik, kemudian tu muka 161 tu, selawat ar-rifa'iyah. Ini daripada Imam Ahmad ar-Rifai, ya, Sidi Imam Ahmad ar-Rifai. Kenapa rifa'iyah itu disandarkan kepada beliau yang menyusunnya? Mana selawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu yang selawat tu. Selepas itu menceritakan tentang kelebihan-kelebihan dan sebagainya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa abdika wa rasulika wa khalilika wa habibika salatan arqa biha maraqiz ikhlas wa analu biha ghayatal ikhtisas wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Itu selawat. Baik, saya tak nak baca semua tahu. Nanti kita masa ni panjang juga, saya nak fokus ke belakang sikit tu. Supaya tuan-tuan dan puan-puan memahami. Yang ni baca tengok terjemah, baca tengok terjemah. Kemudian selawat al-mahabbah. Yang ni untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih, ya, kepada junjungan baginda Nabi, kepada orang-orang yang selayaknya kita cintai dari kalangan ahli keluarga kita, anak isteri kita. Ni baca yang ni. Nanti orang kata, ustaz, saya ni, keluarga saya ni tak tahulah, bertengkar je kerja dia kan. Kadang-kadang begitulah kehidupan. Ya Allah, dalam kehidupan ni kadang-kadang kita pun tak faham kan. Boleh jadi kita yang susah faham, ataupun kita yang tak nak faham, tak tahulah apa cerita sebenarnya dalam perjalanan hidup ni. Takat itulah nak cerita panjang juga kan. Jadi bacalah selawat ni. Mungkin kita ni, ya, tapi kadang-kadang, ustaz, saya dah baca selawat macam-macam ustaz, tapi jadi juga macam tu. Tak apalah, kurang-kurangnya dapat pahala selawat. Kalau jadi juga macam tu, memang Allah nak uji macam tu je lah. Sabarlah sekejap, ya, sebelum apa? Sebelum kiamat.
Kiamat lambat lagi. Kiamat kan ada dua. Satu, kita meninggal, itu kiamat lah. Kiamat besar, kiamat kecil. Kalau kita meninggal, itu kiamat kecil. Tak perlulah tunggu kiamat besar, kita pun dah meninggal. Jadi sabarlah sekejap sebelum meninggal. Tak lama dah. Betul kan? Ke rasa lambat lagi? Kesempat lagi 60 tahun. Allah. Jadi telah selawat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik, wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda sebenar-benar selawat yang menyamai seluruh selawat ahli mahabbah kepadamu. Itu disebut ahli mahabbah. Dalam kehidupan kita ni ada, kalau kita bahasa baru kan, dia panggil para pencinta. Ada pencinta wanita kan? Tu orang duk sebut tu, akulah pencinta wanita. Ya ke macam mana kan? Tu lagu-lagu, jangan salah faham tahu. Kan ada lagu tu. Pernah dengar lagu pencinta wanita? Ada lagu tu. Saya rasa saya tak pernah dengar orang cakap. Tapi dalam banyak-banyak pencinta, ada pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hati kita wajib ada cinta pada Allah, ada cinta pada Rasul. Maka ada orang, dia ni berselawat, tapi selawat dia jauh berharga dan bernilai kerana dia lantunkan selawat itu dengan penuh rasa cinta. Ingat tak kita cerita sebelum ni? Ada satu batu tu, dia bagi salam kat Nabi. Salam apa? Salam cinta. Kita ni salam apa? Salam satu Malaysia. Kan? Jadi ada orang dia bagi salam, salam satu Malaysia. Ada orang dia bagi salam, salam Hadori. Ingatkan dulu, ni benda yang ada dalam masyarakat kita ni. Jangan salah faham pula ni. Yang terbaru ni salam Madani. Jadi apa maknanya? Jadi salam tu sendiri ada apa? Ada salam rindu, ada salam cinta, ada salam sayang. Pernah tak bagi salam sayang? Ke salam benci? I kirim salam benci kepada you. Dulu memang I bagi salam cinta, sekarang I salam benci. Ada salam benci? Mana ada salam benci? Jangan cakap salam benci, kerana salam tu doa keselamatan. Aku kirimkan doa keselamatan dengan penuh kebencian. Pelik pula dia ni. Jadi ada orang selawat itu bukan selawat biasa, selawat cinta. Pernah dengar selawat cinta? Selawat yang dilantunkan yang biasa-biasa yang kita baca, tapi yang melantunkan itu penuh rasa cinta kepada junjungan baginda Nabi. Itu maksud dia salam selawat cinta. Tu mana tadi? Seluruh selawat ahli mahabbah, tapi saya tak terjemah tu, iaitu selawat-selawat yang dilantunkan oleh para pencinta Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ditulis malam cinta Rasul. Kan? Malam cinta Rasul. Maka kita panggillah grup-grup qasidah yang melantunkan qasidah-qasidah cinta. Okeylah. Jadi dengan sebab tu, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita dengan berkat selawat itu. Allah Ta'ala akan limpahkan dalam hati kita rasa cinta, rasa rindu, rasa kasih, rasa sayang kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, muka surat 163. Selawat Al-Ghazali. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ini dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Setengah riwayat menisbahkan selawat ini kepada yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Yang seterusnya 164.
saya tak baca tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan mustamirratan tadumu bidawamika wa tabqa bibaqaika wa takhludu bikhuludika wa la ghayata laha duna mardatika wa la jazaa liqailiha wa musalliha ghayra jannatika wan nazari ila wajhikal karim. Ni kita selawat dan kita doa kepada Allah supaya selawat itu kekal dan terus menerus. Ya, ia kekal kerana kekalnya mu wahai Allah, dan dia tetap dengan ketetapanmu wahai Allah. Tidak ada penghujung baginya tanpa keredaanmu wahai Allah. Dan seterusnya lah. Baik, selawat al-himayah. Himayah ni tulis sikit, memohon perlindungan. Ya, kalau kita nak pergi ke mana-mana, nak berlindung daripada segala apa perkara, maka baca doa ni, baca selawat ni. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan wa anta taghfira li fa bari bawah wa anta taghfira li biha wa liwalidayya wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad wa aslihi ya wa aslih biha al ulama wal imam wal ummah wal ra'iyah wa alif baina qulubihim wa dafa' syarra ba'dahum an ba'din wa mimma nakhafu wa nahdhar. Ni selawat untuk berlindung, ya, semasa jihad, semasa berada di dalam sebuah negeri, ya, perlindungan kepada umat ini, dan supaya umat ini dilembutkan hatinya, dan wadfa' syarra ba'dahum, dan menolak, melindungi daripada segala kejahatan sebahagian daripada mereka, apa yang kita takut, apa yang kita bimbang. Ini ya, selawat himayah. Baik, seterusnya yang ke-46, sikit lagi kena baca selawat al-in'am, ya, untuk memberi nikmat, menambahkan nikmat. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada in'amillah wa ifdalih. Siapa yang ingin menambahkan nikmat, saya nak baca bawah tu sikit. Syekh Al-Qutub Ahmad Dardir Al-Khalwati radhiyallahu anhu menyebut sirah selawat al-in'am dalam kitab himpunan selawat beliau, as-salawat ad-dardiriyah. Imam Ahmad Ad-Dardir ni, beliau ni antara ulama-ulama yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa hampir setiap malam beliau bermimpi jumpa Rasulullah. Bahkan guru beliau pun, ya, guru beliau kalau nak tahu tentang Rasulullah, mengambil berkat beliau. Seorang wali besar, disebut wali kutub, iaitu ketua para wali pada zaman beliau. Makam dia berada di Mesir, di tempat di Saidina Hussein, di belakang Universiti Al-Azhar. Beliau ni, dia ada satu selawat yang dia baca 10 kali satu hari, diganda pahalanya atau dikira bilangannya 100,000 kali. Baca selawat dia sekali je, 10 kali, minta maaf, 10 kali sama bilangannya dan 100,000 kali. Ya. Dia begini, tuan-tuan dan puan-puan, yang tu saya sebut tadi, kadang-kadang orang kata macam mana baca 10 ganda sampai 100,000. Macam kita pergi solat di Masjid An-Nabawi itulah, Masjid Mekah berapa? 100,000. Masjid Nabi 10,000. Apa tu? Gandaan. Okey. Jadi ada amalan tak buat satu, dia ganda 100,000. Dia ganda 1,000, dia ganda 10,000. Jadi ini salah satunya. Jadi ada satu kisah, cuma kadang-kadang dia begini, kalau kita nak ambil iktibar, kita ambil, tapi jangan kita bangkang. Ya, yo kau macam tu. Macam ada setengah satu ketika tu, banyak ustaz-ustaz, tok-tok guru kita mengajar. Imam Syafi'i ini 1 bulan Ramadan dia khatam 60 kali. Maknanya 1 hari 2 kali dia khatam. Jadi ada seorang ustaz tu, saya pernah ikut satu kuliah, saya duduk dengar kuliah, dia cakap kat saya, awak percaya ke Bakri? Ya, macam boleh khatam sampai 60 kali. Saya diam je, saya tak jawab. Jadi bagi dia, dia tak berapa percaya. Ya, dia kadang-kadang, kita ni jangan ukur macam kita ukur orang macam diri kita. Kita ni nak bangun malam 2 rakaat pun terhege-hege. Ya,
Orang lain tiap-tiap malam berapa rakaat? Yo, belasan rakaat dia bangun solat. Tiap-tiap malam dan tiap-tiap hari dia puasa. Ya ke ada orang puasa tiap-tiap hari? Kita duk cakap ukur pada kita. Kita Isnin Khamis pun tak lepas. Tu. Tu kat luar tu. Tunggu masa lah tu. Nak kena ngap. Betul lah. Jadi jangan ukur pada diri kita. Sebab tu bila kita baca kisah-kisah Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah ni, satu malam 1000 rakaat. Tapi siapa pula kita tanya beliau ni wali. Wali ni dia ada keberkatan yang Allah bagi pada dia yang tak sama pada kita. Salah satunya karamah. Allah boleh panjangkan masa untuk dia. Allah bagi tenaga dia lebih pada orang biasa. Kenapa? Kerana dia ni kekasih-kekasih Allah. Bukan orang sebarangan. Bukan macam kita ni. Kita ni orang awam. Ya Allah, terhegeh-hegeh lagi kita ni. Betul. Minta maaf lah saya guna bahasa tu kan. Sama lah saya pun. Tak tahu apa dah kata, ya Allah aku ni apalah, aku ni ya Allah. Dah makin bertambah dah usia, dosa makin bertambah, pahala makin sedikit. Tahu pahala makin sedikit. Dah pahala yang ada tu pun duduk bagi kat orang. Dah mengumpat orang, bagilah pahala kita kat orang, ambil dosa orang kat kita. Saya rasa saya tak banyak buat dosa. Iyalah memang buat dosa tak banyak, duk ambil dosa orang tu. Saya rasa saya baca Quran banyak juga, tapi kenapa pahala sedikit, dah duk bagi kat orang. Itu namanya muflis. Sebab tu Nabi pernah satu ketika dalam satu majlis, Nabi kata, kamu tahu tak apa makna muflis? Sahabat Nabi jawab, ya muflis tu yang tak ada duit, habis duit dia muflis. Bukan, kata Nabi, orang yang balik akhirat nanti, orang tuntut pahala dia, maka dia bayar dengan pahala. Akhir sekali pahala dah tak ada dah, ada lagi yang datang tuntut, maka dia ambil dosa orang tuntut, dia tanggung. Dah lah dosa kita sendiri pun dah tak tertanggung. Itulah manusia muflis. Itulah kita. Ya Allah, sebab tu kadang-kadang ya Allah takutnya, bimbang, takut, malu, segan nak jumpa Allah akhirat nanti. Okey, selesai. Muka surat 168. Miftahur rizq. Yang ni selawat membuka pintu-pintu rezeki yang luas. Allahumma ya Karim, ya Wahhab, ya Zataulil, ya Allah, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, ya Fa'alul lima yurid, aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim adada. Tu salah tu kalau wasallim, wasallam. Tolong betulkan wasallam. Sebab awal tu sallam. Nanti ada ramai juga orang tanya, bila kita nak baca wasallim, bila kita baca wasallam? Kalau awal-awal tu sallallah, maka akhirnya wasallama. Kalau awal tu Allahumma salli wasallim, salli wasallim, salla wasallam. Tu salah tu. Saya mungkin silap, saya letak baris. Jadi tukar lam tu baris atas. Adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ini selawat membuka pintu rezeki yang luas. Disertakan dalam selawat itu seruan kepada nama-nama Allah yang menambahkan rezeki kita. Okey ya. Dia sebenarnya begini tau. Bolehlah. Dia gini, kita baca niat apapun kerana Allah. Tapi kita tahu dia dah kelebihannya murah rezeki. Macam solat duha lah. Solat duha jangan niat nak murah rezeki. Solat duha kerana Allah. Tapi dengan solat duha tu murah rezeki. Tapi niat lillahi ta'ala. Macam baca suratul Waqiah. Surah Waqiah tu surah kekayaan. Baca memang boleh jadi kaya sungguh-sungguh. Cuma kita ni baca sekali, nak kaya macam mana? Cuba baca 1000 kali satu hari, nak tahu? Tak nak? Tak nak 1000, baca 100. Cuba perempuan baca 100 kali satu hari, ataupun 40 kali satu hari.
Tak sempat kaya. Tak sempat nak baca ustaz. Tak sempat lah nak jadi kaya. Kita ni nak kaya juta-juta. Baca sekali sehari. La haula wala quwata illa. Ni yang memalukan kita di hadapan Allah ni. Perempuan, tuan-tuan, cuba tuan-tuan dan perempuan tanya yang betul orang yang kaya-kaya tu. Dahsyat amalan dia. Dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim tu 100,000 kali dia baca. Tu yang Allah bagi kaya tu. Ada seorang tu, dia datuk. Dia pergi mengaji dengan saya. Ada satu ketika dulu dia mengaji dengan saya. Dia cakaplah satu amalan. Laqad ja'akum ke amalan tu. Amalan tu power tu. Tapi kita baca berapa? 10 kali, 7 kali. Orang lain baca 70,000 kali. Jadi dia kata, ustaz, ada seorang kawan saya ni, dia Datuk Seri ke kawan saya ni. Dia ni ustaz mengaji dengan saya dulu. Dia cerita, kalau banding saya dengan dia ustaz, cerdik saya lah ustaz. Dia cakap lah, dia Datuk tu gurau-gurau, kami mengaji sekali dulu. Jadi saya ada guru, dia pun ada guru. Jadi dia kata dia ni tak cerdik lah ustaz. Jauh lah dengan saya tu. Saya lagi cerdik lah. Tapi bila mana masuk dalam alam pekerjaan, dunia ni, dunia masyarakat ni, dia laju lah ustaz. Dia naik pangkat, dia naik pangkat, dia dapat gelaran itu, gelaran ini. Saya pun pelik kawan saya ni. Jadi satu ketika kami kalau balik Kelantan, kami pergi jumpa guru kami ni. Kadang-kadang jumpa dua-dua. Kadang-kadang dia tak balik, saya pun balik seorang, saya pergi jumpa. Saya kata, Tuanku bagi amalan apa kat seorang kawan kita lagi ni? Kenapa dia ni yang laju sangat ni? Kata tak ada bagi apa, aku bagi yang tu je lah. Kau dua orang ni, dia cakap, aku bagi yang tu je. Habis yang kawan saya ni, kenapa dia laju sangat ni? Engkau baca berapa satu hari yang kita bagi tu? Adalah saya bacalah dalam, adalah 1,000 kadang-kadang, 1,000. Tahu tak dia baca satu hari berapa? 70,000. Terkejut saya, ustaz, patutlah. Jadi siapa yang cerdik? Tak, dia baca laqad ja'akum. Jadi dia naik pangkat pergi sampai, memanglah sampai, saya tak sebutlah pangkat dia tahu, tapi sampai satu level tinggi. 70,000 satu hari dia baca. Ambil kan. Ni kita ni. Dia gini, Islam ni semua ilmu ada. Nak kaya, nak cerdik, nak pandai, nak berkuasa, nak apa? Nak terbang, nak kuat, nak cantik, semua ada. Cuma ilmu tu banyak. Jadi kita ni kadang-kala kita tamak nak kumpul banyak. Ilmu tak perlu banyak, amal tu kena banyak. Tapi kalau dah ilmu banyak, macam mana nak amal banyak kalau ilmu tu sikit kan? Tapi nak bagi tahunya itu kiasan bahasa. Tapi nak bagi tahunya perempuan dapat satu ilmu pulun yang terhabis-habisan. Pegang sungguh. Macam selawat ni, perempuan baca 10,000 satu hari, mana-mana yang perempuan nak tu, memang dia pergi laju. Saya pernah buat, tapi saya takut. Sampai satu ketika saya takut. Contoh, kita dapat satu benda, kita amal satu benda, kita dapat. Amal satu benda, kita dapat. Lepas tu saya dah rasa takut. Berhenti ya. Betul. Amalan jangan, ya Allah. Ada satu syekh saya tu, Hizib Bahar. Dia baca 1 juta. Sebab kadang-kadang kita ni kan, tapi ada orang duduk sibuk. Ni siapa ni? Siapa ajar sampai 1 juta ni? Tak apalah. Ni Nabi ajar ke macam ni, baca banyak-banyak macam ni? Kalau you tak nak baca, ikut you lah. Orang lain dah sampai ke mana ni? Apa?
memang panjang, tapi kita duk kira panjang pendek. Panjangnya kita, orang lain dia tak perlu dipanjang pendek, 1 juta dia baca. Kita ya Allah panjangnya. Tengok ni Miftah, tengok ni, 1 muka ni, selawat untuk murah rezeki 1 muka. Terkejut kita. Kita nak rezeki banyak, tengok 1 muka dah tak nak baca dah. Apa baca yang ni baca 1000 kali 1 hari, tengoklah lepas tu apa jadi. Saya buat, lepas tu saya berhenti, saya tak nak, takut. Ya, Miftah tu kunci rezeki. Subhanallah. Macam mana tu? Okeylah, bacalah. Kemudian yang 48 selawat Nabi Khidir. Ini diriwayatkan dalam sebuah kitab selawat Nabi Khidir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Ini selawat dari segi gandaan. Okey, muka surat 171 selawat An-Nur. Yang kita baca tadi Nuril Anwar, cahaya yang bergemerlapan, yakni nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wasallim ya nur. Selawat Sidi Ahmad bin Idris. Sidi Ahmad bin Idris ni banyak selawat dia. Ada selawat Al-Azimiyah dan sebagainya. Ini salah satunya. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin wa ala alihi adad al-a'da kulliha min haitsu intihauha fi ilmika wa min haitsu la a'dada min haitsu la min haitsu ihatatuka bima ta'lam li nafsika min ghairi intihain innaka ala kulli syai'in qadir. Muka surat 174 selawat asrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu biha al-akhlaq wa tusayyiru biha al-arzaq wa tadfa'u biha al-masyaq wa tamla'u minha al-afaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim salatan daimatan min yawma khalaqta ad-dunya ila yaumit talaq wasturna baina yadayka ya azizu ya khallaq. Asrar ni rahsia, tahu, selawat-selawat yang membuka segala rahsia. Muka surat 176 Syamsul Kanzil A'zam. Itu ya, yang ke-52. Allahumma ja'al afdala salawatika abadan wa unma barakatika sarmada wa azka tahiyyatika fadla wa adada ala ashrafil khalaiku al-insaniyah wa jama'al haqa'iqil imaniyah wa turid tajaliyatil ihsaniyah wa muqaddami jaishil mursalin wa qaidi raqbil anbiya al-mukarramin wa afdalal khalaiq al-jma'in hamili liwa'il izzil a'la. Ni baginda Nabi ni sebagai hamil ni pembawa panji kemuliaan. Wa maliki azimatil majdil asna syahidil asraril azal wa musyahidil anwaril sawabik al-awwal yani bukan al-awwal wa turjuman lisanil kidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam. Bukan 178 tahsinul akhlak, yang ni untuk memperelokkan akhlak. Ya, kalau kita nak anak-anak kita, untuk kita baca niat kepada mereka, hadiahkan kepada mereka supaya akhlak mereka makin cantik, makin mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Muka surat 179 selawat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ni daripada antara disebut Sultanul Auliya. Ya, selawat seorang sultan, ketua kepada segala wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sabiqi lil khalqi nuruhu wa rahmatul lil alamin zuhuruhu adada man madha min khalqika wa man baqiya wa man sa'ida wa minhum wa man syaqiya salatan tastaghriku. Baik, satu lagi saya nak sebut. Tuan-tuan buat catatan daripada awal tadi pun kita dah baca, cuma di sini buat catatan. Biasanya para alim ulama ni dia akan tulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan apa-apalah selepas itu kemudian dia akan tulis salatan. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha, dan seterusnya.
Apa situ? Untuk menyatakan kepada kita bahawa ya Allah, aku selawat kepada nabimu, dan dengan selawat itu barulah kita minta apa yang kita minta. Apa makna dengan selawat tu? Dengan berkat selawat itu, dengan pujian selawat itu, dengan kemuliaan selawat itu, barulah kita minta. Okey ya? Kelaju sangat saya hari ni. Laju ni dah. Tak apa, dunia dah dekat nak kiamat. Kena laju. Okey ya? Jadi kita rehatlah sekejap. Bila-bila masa sahaja. Ya, ada satu soalan daripada akak. Adakah kita nak selawat selepas daripada setiap solat? Tak. Ya, bila-bila masa sahaja. Tak perlu di atas sejadah. Perempuan duk bawa kenderaan tu, ni nak balik nanti, dah datang tadi, nak balik ni, ya selawat je lah. Yang kita ingat. Kalau kita tak ingat, kita buka lah buku tu. Ya. Janganlah masa duk sambil-sambil bawa jangan macam tu. Agak-agak nanti letak kat steering kan. Jangan warak sangat. Akak doa apa tu akak? Selawat sambil-sambil mana? Jangan, kena saman nanti. Saya tak bertanggungjawab. Jangan. Yang kita hafal tu, apa yang kita hafal? Banyak. Selawat mana? Selawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang tu. Jangan yang ni baca kat rumah lah yang tak hafal. Saya tak hafal semua. Tak hafal semua. Okey, habis itu kita ataupun ada 5 minit lagi. Nanti kita berhenti 10.30 dan kita mula balik 10.45. Boleh ya? Baik, selawat al-wasilah. Selawat al-wasilah. Jadi saya tak nak baca semua dah ya. Muka yang 55, kemudian yang ke 184 tu selawat Saidina Uwais Qarni. Ni ada ni. Ya. Saidina Uwais Qarni ni yang kita dengar kisah beliau yang jaga mak beliau tu. Dia pikul, dia dukung mak dia bawa ke ibadah haji. Dan beliau ni terkenal di mana? Di langit. Dan tak terkenal di bumi. Kenapa? Ni salah satu daripada kelebihan seseorang yang jaga mak. Batu orang kalau mak dia masih ada, memang dia sangat-sangat beruntung. Dia boleh jadi wali Allah kerana berkhidmat pada mak dia tu. Ayah dia sama lah. Puan-puan, kalau puan-puan dan tuan-tuan nak jadi wali Allah, ni wali besar Saidina Uwais Al-Qarni. Dia hidup pada zaman baginda Nabi, tapi dia tak sempat jumpa baginda Nabi sebab dia khidmat pada mak dia. Mak dia sakit. Dia dah pergi dah jumpa dia ke Madinah. Mak dia kata pergilah. Ya, tapi balik cepat-cepat sebab mak sakit. Jadi dia pergi, Nabi keluar berperang. Nabi tak ada kat Madinah, Nabi keluar berperang. Maka dia ingat pesan mak dia, jangan tinggal mak lama-lama, mak sakit. Dia tak tunggu Nabi. Sepatutnya daripada Yaman ke Madinah tu jauh pada zaman satu ketika dulu jauh. Tunggulah, dah sampai dah kan. Tunggulah Nabi balik. Dah sampai Madinah dah pun. Tapi betapa dia ni sangat-sangat amanah, seorang anak yang soleh. Dia balik. Ya, sehingga Rasulullah pesan kepada Saidina Umar, Saidina Ali, kamu kena cari ni orang ni. Ya, sampaikan salam aku kepada dia. Sampaikan salam. Nabi kirim salam. Jadi inilah antaranya. Dan beliau terkenal di langit. Ya, semua malaikat-malaikat kenal. Semua nabi-nabi yang ada di langit itu kenal. Tahu kan nabi yang ada kat langit itu kan? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Yang Nabi Isra Mi'raj tu jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Musa. Semua nabi-nabi dan malaikat-malaikat kenal ni Saidina Uwais ni. Inilah antara diriwayatkan dalam kitab Al-Baqiyat As-Salihat muka surat 47. Saya nukilkan daripada kitab itu. Ini antara disebut oleh ulama selawat beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa itratihi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Astaghfirullahal azim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya hayyu ya qayyum. Jadi beliau ni salah seorang daripada wali-wali Allah. Jadi apa maknanya? Orang yang masih ada ibu dan ayah ada peluang besar nak jadi wali.
Kalau dia khidmat sungguh-sungguh pada ibu ayah dia. Tapi berkhidmat pada ibu ayah ni memang kena sabar. Sabar kuasa 3. Tapi sebenarnya mak ayah kita lagi sabar dengan perangai kita daripada kecil lagi sampai umur 25. Dia kahwin umur berapa? 30. 30 tahun mak kita sabar dengan kita. Kita baru sabar dengan mak berapa tahun? Baru jaga seminggu, bukan setahun. Itu pun dah banyak songeh dah. Ustaz, macam mana dah saya nak sabar? Mak saya cakap saya macam-macam, Ustaz. Biarlah, dia cakap apa pun. Betul kan? Dulu dia suap kita makan, dia mandikan kita. Kita berak pun dia yang basuh. Kita kencing pun dia yang basuh. Sampai dia tak tidur malam. Nyamuk hinggap seekor pun dia tak lena tidur. Perempuan tahulah perempuan dah jadi ibu kan. Maka sekarang mak kita dah tak ingat, dah nyanyuk, dah lupa, dah penat. Sabarlah sekejap. Dan tak akan sampai perempuan bela dia sampai 10 tahun, 20 tahun. Tak sampai. Dia dah uzur dah. Tak lama lagi dia dah meninggal dah. Maka siapa yang nak jadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, maka jagalah mak ayah takat mana yang termampu. Sabarlah. Ada orang, Ustaz, saya nak kena jawab kalau mak saya cakap kat saya macam-macam, tuduh saya. Tak payah. Ada yang mengadu kat saya. Tak apalah, okeylah, minta pandangan kan. Saya pun, saya tak sempat nak jaga mak. Saya sempat jaga moyang aja masa dia tua tu. Mak saya dekat kat Mesir, mak meninggal. Ayah dah lama dah meninggal, masa umur 2 tahun lagi. Jadi saya ni anak yatim tau. Tak kasihan kat saya. Aduh, yatim lagi. Jadi ayah saya tak pernah jumpa dalam hidup saya. Umur 2 tahun meninggal. Jadi mak pula saya pergi ke Mesir. Duduk 2 ke tahun 2 saya kat Mesir, dapat berita mak meninggal. Balik-balik dah ada tengok kubur je. Jadi kadang-kadang kita fikir juga kan, kenapa Allah tak sempatkan kita. Boleh jadi kalau Allah sempatkan kita, kita tak buat yang terbaik barangkali, maka Allah kesian kat kita. Kadang-kadang kita tanya, ya Allah, mak dia ni, kita ada orang mak dia umur 80, dia dah dapat cucu pun dia ada mak dia lagi. Ya Allah, beruntungnya kita cakap. Boleh jadi dia ni layak, baik, dia dapat. Boleh jadi kita ni Allah tak sempatkan kita dengan mak kita, barangkali takut kita jadi anak derhaka suatu ketika tu. Jadi Allah ambil awal. Tapi perempuan yang masih ada mak ayah, ya Allah, beruntung, memang sangat-sangat beruntung. Peluang nak jadi wali. Mana dalil ni? Sayyidina Uwais Qarni ni salah seorang wali besar. Ada seorang guru saya tu di Hadramaut Yaman, dia kata di antara kelebihan Sayyidina Uwais Qarni disebut oleh para alim ulama, salah satu kelebihan Uwais Qarni ini dengan sebab dia berkhidmat pada mak dia tu, Allah angkat kedudukannya yang tinggi. Akhirat nanti Allah izinkan dia untuk dia bagi syafaat kepada manusia seramai semenanjung tanah Arab. Wallahu a'lam lah, itu kisah yang disebut oleh para alim ulama. Kelebihan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Jadi harap-harap kalaulah kita baca selawat yang disusun oleh beliau, yang kita baca tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih, itu selawat. Selebihnya kelebihan baginda Nabi dan gandaan-gandaan kepada selawat itu. Di samping itu beliau istighfar. Dengan kelebihan selawat itu memohon ampun kepada Allah dan menyatakan taubat juga kepada Allah, yang mana Tuhan ya Hayyu ya Qayyum. Jadi boleh jadi dengan berkat kita selawat kepada beliau, akhirat nanti kita bukan setakat mendapat syafaat daripada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapat syafaat daripada para aulia Allah. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti sekejap di situ ya. Pukul 10.45 kita masuk baliklah insya-Allah. Lebih kurang begitulah. Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil-sambil itu insya-Allah buku ni kita khatam hari ini, dan untuk daurah bulan hadapannya dan seterusnya, saya cadang nak baca kitab saya yang ni, Hidup Bertauhid, Tauhid Cinta Para Arifin.
Saya ada bawa hari ni, kalau nak dapatkan, ataupun bulan depan tu kita akan bawa lagi lah. Kalau nak dapatkan hari ni pun ada di luar tu, saya bawa insyaAllah. Tauhid cinta para arifin, orang yang sudah mengenal Allah, bagaimana mereka menjalani cinta mereka kepada Allah. Itu yang saya tulis, insyaAllah ya. Dia cat balik ni. Sebelum kasih balik nanti tak hidup. Nanti sebelum tu start balik. Atau tukar. Tukar. Tak tahan ni. Mana boleh tukar ni.